dan minta ChatGPT tolong tambah baik je. Yang kedua ni, apply jawatan paling bawah yang ada dekat organisasi tu, okey. Hierarki tu macam mana? Ambil paling bawah sekali. Sebab tu adalah tiket lah macam mana anda nak masuk ke bidang anda nak, ataupun bidang lain lah. Ambil paling bawah. Macam saya nak ke technician, so saya ambil operator, saya ambil paling bawah. Tapi step kedua ni dia dangerous sikit lah. Kan dangerous gila lah. Hari-hari kena apply kerja. Saya dah apply 100 okey. Baru dapat satu interview. Satu interview sepanjang 100 jawatan yang saya apply, dapat satu. So susah sikit lah sebab saya daripada bidang video. Dia pun tengok resume saya, apa hal dia ni kan. So dia dapat interview tu. Ni masuk step ketiga, dah dapat interview, dah dapat kerja tu kan. Dapat kerja tu, apply. Maksud saya yang ketiga ni step yang di mana ada dapat kerja. Dia dapat offer hasil daripada 100 apply tadi, masuk tu. Tapi tengok juga reflect tu boleh pakai ke tak? Reflect yang tak sure, tak apa boleh.